Hai semua, hari ni dalam Dapur Rasa Kak Ike nak masak menu yang tengah famous sekarang ni, iaitu sayur lemak putih. Alah, yang macam dekat rembayung tu. Koklah ada yang terliur nak rasakan. Jom kita masak. Mula-mula masukkan isi ikan sarden rebus, bawang merah dan lada hitam ke dalam blender. Ikan tu kalau nak gunakan bom pun boleh, ikut selera. Lada hitam tu pula jangan letak lebih, nanti tak sedap. Kisar hingga halus. Bahan kisar ni wajib ada tau, sebab bahan-bahan ni lah yang beri rasa lemak dan sedap pada kuah. Tuangkan santan pekat bersama air rebusan ikan ke dalam periuk. Kak Ike suka guna air rebusan ikan sebab air tu dah ada rasa ikan. Kalau tak nak, boleh je guna air biasa. Masukkan bahan kisar tadi dan kacau perlahan hingga sebati. Masak guna api sederhana je supaya santan tu tak pecah. Bila kuah dah mula panas dan sebati, masukkan terung dan robak merah terlebih dahulu. Sayur yang keras ni perlu letak awal supaya bila dah hujung-hujung nanti, ia masak sekata dengan sayur lain. Bila terung dan robak merah dah separuh masak, barulah masukkan bentola, kubis dan irisan cili. Kalau letak baby corn dan kacang panjang pun sedap tau. Kacau perlahan dan biarkan semua sayur masak sempurna. Kena ingat, api jangan besar, nanti santan pecah minyak. Bila kuah dah mendidih, perasakan dengan mushroom seasoning dan sedikit gula. Nak letak serbuk perasan lain pun boleh je, ikut selera masing-masing. Kacau-kacau dan rasa kuah. Sayur lemak ni perlu ada rasa lemak-lemak masin. Kalau orang Kelantan tu dia memang suka letak gula sikit, jadi akan ada rasa manis-manis sikit dekat ujung. Siap, sayur lemak ala rembayung sedia untuk dinikmati. Nak tengok Kak Ike masak secara live? Jom intai aksi kami di TikTok Majalah Rasa setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Ingat makan, ingat rasa, jangan lupa tonton.